Assalamualaikum dan salam hormat. Majlis Iftar Jama'i di semasa 13 Mac 2025. Majlis ini diadakan bagi membentuk personaliti Muslim yang ideal melalui aktiviti dan pengisian yang dirancang. Mari kita saksikan perjalanan majlis tersebut. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga program ini melibatkan guru-guru dan staf serta pelajar-pelajar tingkatan 5. Bersama kita di lokasi, silakan wartawan Sofia. Assalamualaikum akak, kesannya apakah perasaan akak untuk iftar pada malam ini? Akak berasa sangat gembira sebab dapat berkumpul dengan kawan-kawan, lepas dapat berkumpul bersama-sama, tarawih bersama, makanan pun sudah sedap yang macam kita buat. Jadi akak rasanya tahun terakhir yang sangat bermakna lah untuk kami yang SPM pada tahun ini. Dengan berlakunya majlis ini, hubungan antara pelajar-pelajar semasa serta guru-guru dapat dirapatkan. Selain itu, pelajar-pelajar tingkatan 5 akan dapat mencipta kenangan bersama rakan-rakannya di tahun terakhir di sekolah. Sekian itu sahaja untuk kali ini. Kembali sekali lagi kita di Kedasian TV.